Istilah rumah ibadat haram merujuk kepada pembinaan rumah ibadat tanpa kebenaran atau tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan. Apabila disebut tentang rumah ibadat, ia bukan tertumpu kepada satu agama sahaja, tetapi semua termasuk surau, masjid, kuil, tokong, gereja dan sebagainya. Tahu tak, pembinaan rumah ibadat tidak boleh dibuat sesuka hati kerana terdapat prosedur yang perlu dipatuhi. Prosedur membina rumah ibadat adalah satu proses yang teratur dan memerlukan kerjasama antara komuniti, pihak berkuasa tempatan, kerajaan negeri dan badan agama. Setiap peringkat direka untuk memastikan pembinaan rumah ibadat bukan sahaja menepati undang-undang dan garis panduan perancangan bandar, tetapi juga menjaga keharmonian komuniti setempat selain memastikan infrastruktur itu selamat digunakan. Proses untuk menentukan keperluan membina rumah ibadat bergantung kepada keperluan komuniti setempat atau badan agama. Mereka perlu memastikan bahawa jumlah penganut mencukupi untuk menyokong operasi rumah ibadat tersebut. Pada peringkat ini, tapak yang dicadangkan akan dikenal pasti dan semakan awal dilakukan terhadap status tanah. Semakan ini bagi memastikan tanah itu mempunyai hak milik yang sah, bebas daripada pertikaian dan kategorinya sesuai dengan kegunaan tanah. Apabila tapak telah dikenal pasti, semakan kemudian dibuat berdasarkan rancangan tempatan yang dikeluarkan oleh PBT. Dokumen rancangan tanah menentukan zon guna tanah sesuatu kawasan, termasuk sama ada kawasan tersebut dibenarkan untuk pembangunan rumah ibadat. Jika tapak itu terletak di luar zon yang dibenarkan, permohonan tukar syarat tanah atau perubahan zon perlu dibuat. Untuk pembinaan rumah ibadat, kategori tanah ialah bangunan, manakala zon tanah ialah kemudahan awam. Syarat ini juga terpakai kepada pihak yang ingin membina rumah ibadat di atas tanah persendirian. Sebelum memutuskan sama ada pembinaan rumah ibadat itu akan dilaksanakan, PBT atau kerajaan negeri juga akan mendapatkan maklum balas daripada penduduk setempat. Ini bagi memastikan pembinaan tersebut tidak menimbulkan bantahan besar dalam kalangan penduduk. Sebagai kesimpulan, pembinaan rumah ibadat tidak kira mana-mana agama perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa dan mematuhi prosedur yang sah. Kegagalan untuk ikut proses atau syarat yang ditetapkan ini, binaan itulah yang dipanggil sebagai rumah ibadat haram. Tetapi yang lebih serius ialah binaan di atas tapak tanpa mendapatkan kebenaran tuan tanah. Itu secara terang lagi bersuluh merupakan perbuatan menceroboh dan wajib diambil tindakan serta-merta oleh pihak berkuasa. Jangan lupa like, share dan subscribe TV Bertivi.